Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ini dengan bismillah. Dalam video kali ini, Dila nak buat resepi butter cake klasik. Butter cake klasik ni boleh buat kek marble. Macam Dila dah malas nak marble kan, jadi Dila buat je macam ni. Untuk tekstur kali ni, dia tak berderai. Lepas tu dia lembut dan juga gebu lah. Tapi kek ni gluten free tau. Okey, dah jom kita mula buat. Untuk bahan Dila ada butter, lepas tu untuk sukatan boleh tengok kat tepi Dila ada gula tebu organik, lepas tu ada tepung, ada telur 2 biji. Untuk tepung ni boleh tengok nanti kat akhir sekali Dila ada bagi sukatan, esen vanila, baking powder, sedikit garam dan juga susu segar tambah dengan lemon juice. Ambil susu segar ataupun full cream, tambahkan dengan lemon juice yang ni. Lebih kurang 1 sudu kecil, goyang-goyangkan, lepas tu tinggalkan dia ke tepi. Jangan kacau, biarkan dia kat tepi. Masukkan garam dalam butter, esen vanila, lepas tu putarkan dia sampai butter tu lembut sikit lah. Macam tadi kan butter tu dia macam agak keras sikit, lepas tu dah akan putar dulu sebelum masuk gula. Bila dia dah lembut sikit, baru dia masukkan gula tebu organik. Yang ini gula tebu ni pastikan halus lah. Macam gula caster macam tu. Kalau gula tebu tu kasar, boleh blender dulu. Lepas tu masukkan 2 biji telur grade A. Dila masukkan sebiji-sebiji. Masukkan sebiji dulu. Lepas tu putarkan dia sampai dia agak kembang. Lepas tu masukkan lagi sebiji. Putarkan dia sampai dia kembang dan sebati macam tu lah. Untuk telur ni penting dia kembang, sebab kalau tak kek kita tak berapa jadi cantik lah. Lepas tu ambilkan setengah sudu kecil baking powder, masukkan dalam tepung tadi, masukkan dulu separuh. Dila akan kacaukan dia guna spatula biasa je. Dila tak pakai mixer lagi, sebab kalau pakai mixer nanti tepung tu terbang merata-rata. Dila tak suka suasana tu. Lepas tu Dila akan tambah lagi yang separuhnya. Akan kacaukan juga sampai dia sebati macam tu lah. Pastikan tepung tu tak terbang merata. Tapi kan nak terus pakai mixer pun boleh juga. Tak ada masalah. Lepas tu dah agak rasa terbati. Boleh mixkan dia sampai dia kembang dan juga gebu macam dalam video ni lah. Untuk tepung ni memang kena pukul dia sampai kembang. Bila dah kembang, masukkan 2 sudu besar susu yang dah ditambah dengan lemon juice tadi. Tak ada lemon juice, boleh gantikan dengan cuka. Kacaukan dia kaut balik dengan laju sampai dia rata tau. Kena kacau laju-laju, jangan slow-slow sangat lah. Lepas tu ada lebihan buttermilk ni tadi, tambahkan 1,5 serbuk koko dengan kopi segera untuk buat bahagian koko dia lah. Dila akan bancuh dia dulu, baru campurkan dalam adunan tepung. Lepas tu ambilkan separuh adunan butter tadi, kek yang dah siap kita putar tadi. Lepas tu Dila akan campurkan dengan yang bancuhan coklat tadi untuk dapatkan perisa coklat. Untuk coklat, Dila akan selalunya akan tambah sedikit serbuk kopi nak bagi rasa coklat tu bangkit lah. Kalau tak nak kopi tu pun tak apa. Dah siap kacaukan dia sampai rata, Dila akan tuangkan balik dalam adunan butter tadi. Sebab Dila tak nak lapiskan satu-satu. Tapi kalau rajin nak lapiskan satu-satu pun boleh juga. Terpulang lah, ini ikut kreativiti. Dila akan guna loyang saiz 6 inci yang dah disapu dengan butter untuk kita bakar lah. Dila akan tuangkan dough kek tadi ke dalam loyang. Dila tak kacaukan rata tau. Dila akan jadikan dia ada corak sikit macam ni untuk jadikan dia kek marble. Kek Dila ni tak berapa cantik sikit lah. Dila tak kreatif buat kek marble. Tapi untuk makan sendiri boleh lah macam tu kan. Dila kononnya nak letak coklat, dark chocolate coin kan. Tapi nanti bila dah siap bakar, coklat tu turun pula kat bawah. Yang tu terpulang lah. Dia macam pilihan saja. Bakar suhu 160 darjah Celsius lebih kurang dalam 50 minit. Ikut oven masing-masing. Yang ni rupa dia bila dah siap bakar. Dila akan keluarkan daripada loyang masa kek ni masih panas lagi. Sebab tak tahu, memang Dila buat kek macam tu. Dila akan keluarkan dia waktu dia panas-panas. Lepas tu tunggu sejuk baru boleh potong dan hidangkan. Untuk rasa sama je dengan kek yang sebelum ni Dila pernah share kan. Tapi untuk tekstur, kek ni tak berderai. Yang ni sukatan tepung yang Dila guna.